Bila nampak gerai jual ayam goreng RM1, ramai terus serbu. Mana nak dapat ayam goreng seketul RM1 sekarang? Jual ayam RM1 ni boleh tarik orang datang. Tapi kalau sekadar fokus jual ayam saja, untung dia tak ke mana. Ramai peniaga baru seronok tengok pelanggan beratur. Tapi lepas kira-kira hujung minggu, baru sedar duit yang masuk tak seberapa. Sebab tu ayam goreng RM1 ni bukan produk utama, tapi umpan yang power kalau pandai guna. Ayam goreng RM1 ni ibarat magnet pelanggan. Orang tak fikir panjang nak beli sebab murah dan kenyang. Tapi bila orang dah singgah, itulah masa untuk jual barang lain. Daripada jual seketul ayam RM1, kenapa tak buat set? Contoh, 3 ketul ayam tambah air sirap RM5. Margin untung lebih besar dan pelanggan rasa lebih berbaloi. Ayam tu tarik perhatian, tapi air tu sebenarnya penyumbang utama keuntungan. Pelanggan datang sebab nampak RM1. Tapi bila tengok ada cheese sedap RM2, air balang RM2 dan nasi RM2, terus beli semua. Jumlah asal nak belanja RM2 je, akhirnya keluar RM8. Tapi dia tetap rasa puas hati. Ayam goreng ni cepat laku. Tapi kalau kau sediakan pelbagai pilihan tambahan, jualan masih berjalan walaupun ayam habis. Jangan harap ayam semata-mata. Sediakan pelan sokongan, keropok, popia, bergedil atau pencuci mulut. Gunakan umpan ni untuk kenalkan brand ayam RM1 tu buat orang kenal gerai kau. Tapi servis, rasa dan produk lain tu yang buat orang datang balik. Jadikan ayam tu permulaan, bukan penamat. Siapa tahu nanti pelanggan tetap kau datang sebab air limau ais kau yang padu, bukan lagi sebab ayam. Ayam goreng RM1 memang idea padu, tapi jangan berhenti kat situ. Gunakan sebagai umpan, bukan tunjang bisnes. Bina strategi sekeliling ayam tu. Tambah menu sokongan, mainkan set combo dan jadikan pengalaman pelanggan lebih berbaloi. Kalau semua kau jual RM1, margin tipis. Tapi kalau kau pandai jual nilai, bukan sekadar produk, barulah bisnes kau boleh pergi jauh. Rezeki bermula dengan 1 ketul ayam, tapi kejayaan datang bila kau pandai susun menu.